Saya nak kongsikan sedikit cerita mengenai cylinder head, iaitu kerja-kerja pot and polish. Ni adalah cylinder head engine Campro CPS. Okey, ni yang menori ni adalah template flange untuk custom exhaust manifold. Okey, template ni saya buat nipis ya, lebih kurang dalam 2mm. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak saiz flange, saiz lubang flange tak sama dengan saiz lubang cylinder head. Nampak lubang cylinder head ni kecil, lubang flange ni besar. Dan lubang cylinder head ni dia bentuk lonjong Dia bentuk lonjong, manakala lubang flange ni hampir bulat. Hampir bulat, tak bulat 100% tapi hampir bulat. Jadi saya nak samakan lubang head menyerupai lubang flange, supaya aliran gas yang keluar daripada head apabila masuk ke flange, dia tak ada stack macam ni. Nampak dia tak ada daripada lubang kecil tiba-tiba pergi ke lubang besar secara mengejut. Okay, saya nak suruh dia smooth saja keluar. Sebab stack ni adalah tempat berlakunya turbulence. Jadi saya akan polish pot sedikit kawasan sini, supaya daripada bentuk lonjong kepada bentuk bulat. Sama juga yang ni pun kepada ini. Ini contoh. Okey, tadi sini ada stack, sini ada stack. Tak ada sebab saya dah bulatkan dia. Okey, yang ini kita panggil sebagai basic pot. Basic pot maksudnya kita hanya menyamakan lubang daripada cylinder head nak pergi ke lubang flange. Okey, daripada yang bentuk lonjong tadi pergi ke bentuk bulat. Dia makan tak banyak, dia makan hanya lebih kurang dalam 1 inci. Dan yang ni saya akan bulatkan dia, supaya pengembangan lubang exhaust dalam bentuk cone, bukan dalam bentuk stack. Okey, ini adalah basic. Kalau korang nak buat pot, ni adalah basic. Okey, sebab dia kita nak selarikan antara exhaust flange dengan cylinder head supaya orang kata pengembangan dia tu sekata. Pengembangan dia sekata, bukan pengembangan bertangga. Okay, ini adalah basic. Ini adalah full polish sampai ke dalam, supaya kita lancarkan, buang permukaan-permukaan kesat, permukaan-permukaan yang boleh menghasilkan turbulence. Daripada bawah sana yang bulat hitam tu adalah valve seat. So daripada valve seat, saya pot sikit, banyak sebenarnya untuk exhaust ni. Saya pot banyak, okey, untuk sampai ke lubang exhaust ni. Okey, kita tengok. Yang hitam-hitam tu adalah ni lah kata permukaan lubang ni dia tidak licin, dia berlekuk-lekuk. So yang lubang ni adalah lekuk ke dalam, lekuk. Yang tu saya tak boleh nak buang. Jangan buang terlalu banyak, sebab sini ada water jacket. Buang lebih-lebih, nanti water jacket akan tembus. Yang mana yang tertinggal, itu adalah lubang yang dalam. Okey, yang lain tak ada apa. Tinggal nak polish menggunakan kertas pasir grade 600 dengan 800. Okey, yang ni saya dapat menggunakan burr. Dan saiz dia saya tinggalkan sedikit. Nampak saya tinggalkan sedikit, lebih kurang dalam 0.5 ke 1mm. Sebab template plastik belum tentu sama dengan flange besi yang sebenarnya. Sebab nanti bila saya dah pasang flange besi yang sebetul, baru saya burr betul-betul, bagi dia ngam-ngam sama saiz antara flange besi atau flange stainless steel dengan lubang head. Itu barulah dia flow cantik. Sekarang saya tinggalkan sikit. Okey, saya tinggal sikit untuk safety. Kod besi tu, flange tu potong kecil sikit ke macam mana ke, at least saya ada margin lebih kurang 0.5 hingga 1mm. Sama juga sini saya tinggalkan sikit. Saya tak korek ngam-ngam kat sini, takut nanti bila masuk besi dia tak tepat. Okey, ini yang standard, jauh beza dia. Ini yang standard, jauh beza dia. Kita boleh tengok sini stack.
Dan ini adalah flange, sampel flange 3D. Kita boleh tengok daripada sini dia bentuk separa lonjong, tapi dekat sini dia bulat. Sebab pipe yang keluar adalah pipe bulat. Saya tak nak kemikkan pipe lah. Saya nak pipe tu keluar dalam bentuk bulat. Jadi dekat sini pun kita boleh tengok dia daripada hampir lonjong, hampir bulat kepada bulat penuh. Supaya aliran gas yang keluar tu dalam keadaan laminar. Kita tak nak dia keluar dalam keadaan turbulence. Okay. Ini kelebihan kalau ada mainan 3D printer kat rumah, kita boleh buat sampel. Okay. Jadi daripada lubang ni akan masuk ke pipe yang agak besar ni, saiz 42 mm. Okay. Flange ni saya rasa saya nak buat 41. Saya punya design 41. Jadi kalau kita buat flange ni, kita main beli, kita main pasang. Okay, contoh kita pergi kedai exhaust, bos tukar exhaust flange 41. Kita tak tahu lubang flange ni, okay, lubang flange ni ngam tak dengan lubang head. Tak pernah orang ukur. Saya pergi tengok kebanyakan yang tukar saja. Tak pernah lagi kita tengok dia ukur lubang ni dengan lubang ni ngam ke. Adakah dia sambungan dia smooth atau sambungan dia stack, bertangga macam ni. Nampak tak? Ni, bertangga. Sebab bila bertangga, gas exhaust keluar, dekat sini dia ada turbulence, atau bawah kiri kanan ada turbulence, dia akan kacau flow sepanjang pipe. And then bila back wave datang, dia tersangkut pula kat sini, dia langgar tembok ni pula, pump dia langgar tembok ni, dah kacau flow sampai ke dalam pula. Okay, so flow keluar dengan back wave, dua-dua akan terganggu dekat flange ni. Ni bila buat gini, flow keluar lancar, back wave masuk pun okay, tak ada sangkut mana-mana, terus masuk ke dalam. Back wave ni akan membantu scavenging. Ni adalah sampel flange. Saya 3D printkan dulu. Okay, ketebalan dia 12 mm. Okay, agak tebal lah kalau ikutkan spek 10 mm. Tapi yang ni saya print 12 sebab kat sini nipis. Okay, bila kat sini nipis, saya perlu tebalkan dia. Alright, korang tengok sini. Nampak tak lubang dia? Flange ni sendiri, lubang dia berubah bentuk daripada lonjong kat bahagian dalam, bahagian luar dia bulat. Yang ni flange kena potong dengan CNC 3D ataupun 5 axis punya CNC, supaya macam ni supaya flow yang datang tadi dia bertemu dalam keadaan lonjong, and then dia pergi ke bulat, nak masuk ke pipe yang bulat macam ni. Jadi dia tak adalah perubahan bentuk drastik yang boleh menyebabkan stack daripada lonjong nak pergi ke bulat. Kalau saya terus pasang kat sini je, macam korang beli kat kedai, korang beli dekat kedai exhaust ke, kedai accessory ke, kedai performance ke, terus dia duduk gini, korang tak nampak apa jadi. Okay. Bila pasang, performa improve, tapi sebenarnya dia boleh improve lebih banyak. Ni stack ni, stack ni korang kena buang. Okay, bila yang ni masuk dalam ni, cun-cun, jadi dia flow sebiji macam cone. Dia keluar dalam keadaan sekata, dia keluar mengembang dalam keadaan sekata hingga masuk dalam pipe. Lepas tu nak turun lah 41 ke 421 ke, dia sekata dekat sini, dia tak ada stack. So bila back shockwave datang, back shockwave datang, tak adalah dia pergi langgar tembok ni, tak adalah dia pergi langgar tembok ni. Okay, bila back shockwave datang langgar tembok ni, memang scavenging effect korang memang jahanam lah. Okay, macam ni kita nak masuk sini. Okay, ada orang beritahu saya, bang, ni pipe ni terlalu besar. Ya, tak dinafikan. 42 mm ni terlalu besar untuk enjin 1600cc dan ke bawah. Ini akan menyebabkan velocity gas exhaust drop. Bila velocity ataupun had laju gas ni menurun, okay, scavenging effect dalam silinder pun akan menurun. Ni, so patutnya korang pakai yang saiz ni kecil sikit,
Itu saiz 38mm. Saiz 38mm dah tak boleh dah lah, sebab dah porting untuk saiz 42. Okey, untuk enjin 1.6 dan ke bawah, saiz yang direkomend adalah 38. Orang tanya saya, macam mana nak pastikan porting lubang ni sama dengan porting lubang ni, sama semua. Tak nak yang ni porting besar, yang ni porting kecil, yang ni kecil, yang ni besar. Saya gunakan ni. Dia panggil inner apa benda tak tahu ni. Inner measurement lah. Inner measurement lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kita pairkan dia dengan caliper. Terletak kat caliper kat sini. Jadi kita boleh tahulah berapa banyak dia punya saiz lubang. Okey, satu lagi saya nak tunjuk kat korang. Okey, ni contoh. Alright. Yang kita nak buang, okey, sini dia longgar. Sini dia longgar. Dia masuk sikit, dia ketat. Okey, lepas tu bila masuk lagi banyak, dia longgar balik. Dia longgar, dia ketat, dia longgar. Yang throat ni ataupun yang tercekik ni saya nak buang. Saya nak biar dia daripada longgar banyak terus main kecil. Dia tak nak longgar banyak, ketat, lekat ni, lepas tu longgar balik. Itu tak nak. Sebab tempat yang ketat ni kita panggil sebagai throat atau leher tercekik, kawasan tercekik. Okey, ni yang dah buat. Yang ni yang baru nak buat. Boleh tengok lagi teruk. Okey, sini longgar, sini ketat. Memang ketat nak masuk dalam longgar. Nampak? Yang ni saya akan pot buang. Bagi dia longgar je. Dia sini longgar banyak. Lepas tu yang ni hujung dengan yang tengah sama saiz. Kita tak nak ada throat. Throat ni tercekik. Kalau kita ambil yang original. Okey, set yang original. Ya. Okey, yang original cantik. Nampak dia longgar kat bawah. Dia naik. Dia ketat kat ujung. Dia ketat kat ujung. Maksudnya kat bawah ni longgar, kat ujung dia ketat. Maksudnya dia cone. Dia bentuk cone. Dia kecil kat ujung. Yang ni pula dia besar, dia kecil kat tengah, dia besar balik. Yang besar balik ni sebab saya potting kot lubang ni. Jadi sekarang saya kena buat dia besar and then dia straight. Okay, dia besar, dia kecut, straight. Sama saiz antara ujung luar dengan tengah.